Mr. Speaker, we are not joining the strikes, but we will continue our defensive actions in the region. We all remember the mistakes of Iraq, and we have learned those lessons. Any UK actions must always have a lawful basis and a viable, thought-through plan. Bayangkan anda hantar kapal perang berbilion dolar harganya ke zon konflik paling tegang di dunia. Dan tentera anda berada dalam keadaan berjaga-jaga kan? Sedia 100% untuk ditembak. Ya, ditembak pada bila-bila masa. Tapi pada masa yang sama, anda berdiri megah di hadapan parlimen negara anda dan berikrar yang anda takkan sama sekali melepaskan tembakan pertama. Kedengaran macam satu paradoks yang tak masuk akal. Betul. Mengapa nak letakkan sasaran di belakang anda kalau anda menolak untuk menyerang balas secara ofensif? Selamat datang ke kawasan kelabu diplomasi antarabangsa moden. Ya, dan kawasan kelabu inilah yang memaksa pemimpin dunia untuk mencipta satu bahasa politik yang sangat teliti. Kerana ia bukan lagi tentang menang di medan tempuh je kan? Ia tentang memenangi naratif di dalam Dewan Perundangan. Dan mengelak dari diheret ke Mahkamah Antarabangsa. Jadi, untuk anda yang sedang mendengar, selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita pada hari ini. Sesi yang pastinya cukup menarik. Kami tahu anda semua sentiasa mencari konteks sebenar di sebalik tajuk-tajuk berita yang sensasi. Anda nak faham macam mana jentera dunia ini berfungsi di sebalik tabir. Dan hari ini, misi kita adalah untuk membedah satu mekanisme retorik yang sangat rumit. Berdasarkan satu sumber yang cukup unik. Ia bukan buku tebal, bukan juga laporan risikan yang panjang melerit. Ia cuma satu petikan audio yang sangat pendek. Ya, beberapa ayat saja. Diucapkan secara rasmi di hadapan Mr. Speaker di dalam Dewan Parlimen Westminster di United Kingdom. Pendek tapi padat dengan pelbagai helah politik, amaran dan trauma sejarah yang membentuk dasar sebuah kuasa besar. Sebelum kita terjun lebih dalam, ada satu peringatan penting untuk anda semua. Isu dalam teks ini melibatkan krisis geopolitik antarabangsa yang sangat sensitif. Sangat tegang pada waktu ni. Jadi, sesi kita pada hari ini tak berminat langsung untuk memihak kepada mana-mana kem. Betul. Kami tak berhaluan kiri dan tak berhaluan kanan. Misi kita bukan untuk menghakimi siapa yang betul atau salah secara moral dalam konflik ini. Fokus kita mutlak pada teks yang kita ada. Kita nak kaji anatomi mesej tu. Tepat sekali. Macam mana mereka susun perkataan tu untuk melindungi diri mereka secara politik. Ibarat melihat bagaimana mereka susun buah catur, bukan siapa yang patut menang perlawanan tu. Okey. Mari kita mula dengan bahagian pertama. Bagi saya, ini pengumuman paling tajam dalam ucapan tersebut. Bahagian tentang serangan ofensif tu kan? Ya. Penutur mula dengan satu penegasan yang bunyi sangat muktamad. Dia kata, kami tidak menyertai serangan ofensif AS dan Israel. Bunyi macam satu titik noktah yang jelas. Tapi tunggu, belum sempat habis nafas, mereka terus sambung, kami akan meneruskan tindakan defensif di rantau ini. Dan ditambah pula dengan janji yang dasar ni akan sentiasa dikaji semula atau kept under review. Analogi saya macam ni. Bayangkan seorang pengawal keselamatan yang berikrar untuk menangkis apa saja tumbukan yang datang. Okey. Tapi dia menolak bulat-bulat untuk lepaskan tumbukan pertama, walaupun kawan-kawan dia kat sebelah tengah sedap menyerang. Menarik perumpamaan tu. Persoalannya, secara praktikal di zon konflik, sejauh mana sebuah negara tu boleh bezakan antara berada di sana untuk bertahan berbanding menyerang. Garis pemisah tu memang sangat tabur dari sudut ketenteraan. Tapi dari sudut politik domestik, pemilihan perkataan ni sangat terhitung. Maksud anda, sengaja dibuat macam tu? Ya, ini yang kita panggil sebagai pengasingan strategik. Mereka nak beritahu ahli parlimen yang mereka masih beroperasi di sana, tapi mereka letak sempadan yang sangat tegar berbanding sekutu mereka. Saya nak cabar sikit pandangan ni. Adakah ini sebenarnya cara mereka nak cuci tangan? Macam mana tu? Maksud saya, di satu pihak, mereka nak nampak relevan geopolitiknya, nak sokong kawan baik mereka. Tapi di pihak lain, mereka tak nak tanggung risiko moral kalau serangan tu bertukar jadi malapetaka. Faham. Anda kena ingat macam mana sistem Westminster berfungsi. Penutur ni bukan bercakap dengan dunia luar saja. Dia bercakap dengan ahli parti dia sendiri. Tepat.
Dia bercakap dengan backbenchers dari partinya sendiri. Kalau kerajaan UK tiba-tiba melulu ikut setiap langkah agresif sekutu mereka, Perdana Menteri boleh kena undi tidak percaya. Oh, jadi ni kelangsungan hidup politik domestik lah sebenarnya. Ya, dengan guna perkataan defensif, mereka bagi jaminan. Macam, tangan kita tak mula kan api ni? Dan frasa kept under review tu pula. Itu injap keselamatan. Kalau keadaan berubah, mereka boleh berundur atau marah tanpa nampak macam langgar janji asal. Licik sungguh. Tapi ada satu lompang logik kat sini kan. Lompang yang mana satu? Kalau anda cuma nak bertahan, nak tangkis serangan je dan tak nak menyerang langsung, kenapa letak kapal dan askar kat zon bahaya tu dari muda? Itu soalannya rakyat pembayar cukai akan tanya. Mestilah. Bukankah lebih murah dan tak bahaya kalau bawa je kapal-kapal tu balik pangkalan? Dan penutur tu tahu soalan tu akan timbul. Sebab tu dalam perenggan seterusnya, dia terpaksa bina justifikasi yang kebal. Ya, dari teks kita ni, alasan mereka dibina atas 2 tiang utama. Apa tiang pertama tu? Pertama, mereka guna alasan pertahanan diri kolektif bagi rakan dan sekutu yang telah lama wujud. Okey, alasan undang-undang. Dan tiang kedua, yang saya rasa paling berat, mereka kata matlamat mereka adalah untuk melindungi nyawa rakyat Britain. Satu seruan emosi yang sangat primer. Betul. Mari kita kupas frasa pertahanan diri kolektif ni dulu. Adakah saya terlalu sinis kalau saya cakap benda ni cuma terma payung? Macam satu kad truf yang negara barat selalu guna untuk halalkan campur tangan tentera kat mana-mana. Anda tak sinis. Memang ia selalu dikritik macam tu. Pertahanan diri kolektif ni sah di sisi antarabangsa, tapi definisinya sangat elastik. Boleh diregangkan sesuka hati kan? Ya. Tapi kerajaan tahu, setakat sebut pertahanan kolektif, makcik kat ujung kampung takkan terpengaruh. Mereka tak peduli pun pasal perjanjian lama berdekad-dekad tu. Tepat sekali. Sebab tu tiang kedua tu sangat kritikal. Apabila ucapan tu mengaitkan operasi tentera dengan perlindungan nyawa rakyat Britain, seluruh dinamik perdebatan terus berubah. Wow, mereka domesticate dasar luar negara. Ya, mereka bina satu jambatan empati dengan pendengar. Tapi sejauh mana nyawa rakyat Britain tu betul-betul terancam secara langsung kat perairan tu? Atau ni memang taktik letak pengkritik dalam posisi serba salah? Ini taktik retorik yang sangat berkesan. Kalau anda pembangkang, anda nak bangun dan bantah ke? Kerajaan akan pusing balik ayat anda. Jadi pembangkang sanggup biarkan rakyat kita mati tanpa perlindungan. Ya Tuhan. Memang mati terus hujan lawan. Menukar isu geopolitik antarabangsa jadi ujian kesetiaan patriotik. Sama ada anda bersama kami melindungi nyawa rakyat kita atau anda pengkhianat. Macam itulah mesej tersiratnya. Sangat berkesan untuk domestik. Tapi di pentas dunia, simpati tak laku kan? Niat baik tak selamatkan anda dari mahkamah antarabangsa. Memang tak. Anda tak boleh bawa emosi masuk ke mahkamah jenayah perang. Yang membawa kita kepada Seksyen 3, Perisai Undang-Undang. Ya, ini langkah kebertanggungjawaban. Dalam teks ni, lepas bagi alasan emosi tu, penutur terus tegaskan yang tindakan mereka ini selaras dengan undang-undang antarabangsa. Dan mereka buat satu benda yang unik. Ya, mereka keluarkan ringkasan nasihat undang-undang dan umumkannya secara terang-terangan. Perkara ni dah mula jadi trend mendesak di Eropah. Biasa saya guna analogi sikit. Bayangkan saya ni CEO sebuah syarikat Okey. dan saya baru je pecat separuh pekerja saya. Okey. Situasi tegang tu? Masa saya berdepan dengan kesatuan sekerja yang tengah mengamuk, saya tak datang tangan kosong. Saya masuk bilik mesyuarat, bawa peguam dan fail audit tebal. Bukan untuk tenangkan mereka kan? Tak. Saya bawa fail tu untuk buktikan secara teknikal setiap pemecatan tu patuh akta buruh supaya syarikat tak disaman. Begitulah fungsi ringkasan perundangan ni kan? Analogi yang sangat tepat dalam dunia antarabangsa, akta buruh tu adalah piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, terutamanya artikel 51 pasal hak pertahanan diri. Jadi mereka tak boleh main tembak je dan harap dunia faham niat murni mereka. Betul. Dengan menerbitkan ringkasan tu, kerajaan mencipta satu perisai. Mereka nak tunjuk pada mahkamah dunia dan juga pada penyokong mereka. Tindakan kita sah, guys. Tapi, saya ada muskil sikit. Kenapa cuma ringkasan? Soalan cemerpas ni. Kalau tindakan anda tu betul-betul suci, murni dan sah, dedahkan sajalah keseluruhan dokumen tu. Kenapa ringkasan?
Adakah mereka nak sorok klausa-klausa tertentu? Inilah keraguan yang selalu dimainkan oleh peguam hak asasi. Jawapan standard kerajaan selalunya, keselamatan negara. Oh, nak lindungi maklumat risikanlah ni. Ya, nasihat penuh tu mungkin ada butiran taktikal musuh atau cara spy mereka kumpul maklumat. Kalau terbit semua, ibarat bagi manual strategi pada musuh. Jadi mereka tersepit antara nak nampak telus dan nak jaga rahsia tentera. Dan ringkasan ni kompromi terbaik mereka. Ia tunjukkan yang keputusan tu bukan dibuat secara melulu oleh seorang pemimpin dalam bilik gelap. Ada proses semak dan imbang pihak perundangan. Okey, faham. Proses semak dan imbang. Tapi apa yang buat saya meremang bulu roma bila baca teks ni adalah kenapa mereka terlalu obses dengan kebertanggungjawaban dan rancangan undang-undang ni? Kerana sejarah. Ya, tiba-tiba nada ucapan tu berubah. Penutur dedahkan gajah dalam bilik. Perkara yang menghantui mereka selama ini. Trauma institusi yang masih belum sembuh. Untuk anda yang dengar, penutur tu cakap secara lantang, kita semua ingat akan kesilapan-kesilapan Iraq dan kita telah mempelajari pengajaran tersebut. Wow. Menyebut perkataan Iraq di Westminster dalam konteks perang, itu macam menjerit perkataan api dalam panggung wayang yang penuh sesak kan? Sangat dramatik. Kesan daripada perang Iraq tu menanam satu ketakutan besar dalam DNA pemimpin British. Penutur tu siap letak syarat ketat lepas tu. Mesti ada asas yang sah dari segi undang-undang dan pelan yang berdaya maju dan diteliti dengan baik. Ini semua berpunca dari siasatan Chilcot atau Chilcot Inquiry dulu. Siasatan tu buktikan kerajaan pencerobohan Iraq dulu dibuat tanpa perancangan pasca konflik dan tanpa asas perundangan yang kukuh. Tapi, mari kita berdebat sikit tentang niat penutur kat sini. Okey, silakan. Adakah sebut Iraq ni satu pengakuan ikhlas yang mereka rasa bersalah? Atau ia cuma alat politik sinis untuk tutup mulut musuh? Maksud anda, tutup mulut golongan sayap kanan yang mendesak peperangan? Ya. Golongan pro-perang kan mesti bising nak UK serang sama-sama dengan AS. Adakah petik Iraq ni cara paling cepat nak matikan hujah mereka? Secara jujurnya, saya rasa ia dua-dua sekali. Dan ini yang buat teks ni satu masterclass. Satu kelas induk retorik kan? Ya. Ketakutan institusi tu memang wujud. Tentera memang nak matlamat jelas sekarang. Tapi secara politiknya, alat ni memang tajam. Kalau puak pro-perang mendesak, Perdana Menteri cuma perlu jawab, awak nak kita ulang sejarah masuk perang tanpa pelan keluar. Awak nak satu lagi Iraq? Terus terdiam Dewan agaknya. Memang mati terus hujah pembangkang. Dan ini sebenarnya mengikat balik semua benda yang kita borak dari mula tadi. Macam mana tu? Sebab itulah mereka buat pemisahan yang ketat antara ofensif dan defensif. Sebab tu mereka gigih terbitkan ringkasan undang-undang tu. Semua ni nak buktikan satu benda je. Kami bukan kerajaan yang lama. Kami bertindak dengan akal, tak ulang ralat masa lalu. Tepat sekali. Perkataan Iraq dalam kenyataan tu bukan sekadar rujukan sejarah. Ia adalah tiang seri yang menahan keseluruhan struktur hujah mereka hari ini. Mesti ada rancangan macam mana nak keluar dari konflik tu. Jadi kalau kita tengok balik secara keseluruhan, petikan yang pendek ni sebenarnya satu aksi akrobatik politik yang sangat gila. Berjalan di atas dawai halus, silap langkah, jatuh. Betul. Cuba anda fikir apa yang kerajaan ni cuba seimbangkan. Di sebelah kiri, tekanan nak buktikan kesetiaan pada sekutu macam AS dan Israel. Di sebelah kanan pula, ketakutan dituduh mulakan perang serantau. Di bawah mereka, ada kemarahan awam yang mendesak, yang memaksa mereka guna alasan lindungi nyawa rakyat. Dan sepanjang masa meniti dawai itu, mereka bawa perisai undang-undang antarabangsa. Sambil dibayangi hantu sejarah Iraq yang merenung je setiap langkah mereka. Semuanya dirangkum kemas dalam beberapa ayat. Ini buktikan dalam diplomasi tingkat tinggi, tak ada satu pun perkataan yang keluar tu sekadar kebetulan. Memang tak ada. Semuanya dirancang. Semuanya instrumen untuk kekal hidup secara politik. Kami harap sesi kali ini bantu anda nampak metrik sebenar di sebalik kenyataan rasmi kerajaan. Sekali lagi, tugas kita bukan nak tentukan kompas moral isu ni, tapi nak faham macam mana bahasa digunakan sebagai senjata dan perisai. Betul. Kemahiran menapis retorik ni penting bila anda baca tajuk berita yang seterusnya. Sambil anda proses semua maklumat ni, kami nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Satu ujian realiti. Ya, berbalik pada janji mereka tadi, mereka akan mengkaji semula keadaan sambil kekal dengan posture defensif. Okey.
Bayangkan esok, ketegangan di rantau tu meletus secara tiba-tiba. Tembakan datang dari pelbagai arah. Keadaan jadi huru-hara sepenuhnya. Pada detik mikro manakah dari segi praktikal dan perundangan antarabangsa, satu tindakan defensif tu hilang batasnya dan tiba-tiba bertukar jadi ofensif? Soalan yang bagus. Adakah letupkan pangkalan peluru berpandu musuh sebelum ia dilancarkan tu kira pertahanan atau serangan? Tepat. Dan berapa lamakah kerajaan ni mampu meniti di atas dawai halus ni sebelum pengajaran dari Iraq tu benar-benar diuji dengan pertumpahan darah yang tak dirancang? Bila sampai di medan tempur yang sebenar, kawasan kelabu selalunya akan dicat dengan warna merah. Satu pemikiran penutup yang cukup berat. Terus persoalkan apa yang anda baca dan jangan pernah berpuas hati dengan sekadar tajuk berita saja. Terima kasih kerana menyertai kami merungkai kerumitan retorik dunia hari ini. Sehingga kita bertemu lagi di sesi kupasan mendalam yang seterusnya.